Kamu mohon ampun, banyak mana pun dosa kamu, kan? Kau mohon ampun, Allah akan ampunkan semuanya. Kita ada tanggungjawab untuk melawan suara-suara yang mengajak kepada putus asa dan sangka buruk kepada Tuhan. Sebab Allah kata, kamu mohon ampun, banyak mana pun dosa kamu, kan? Kau mohon ampun, Allah akan ampunkan semuanya. Allah ampunkan semua dosa tanpa kecuali. Melainkan seseorang itu mati dalam keadaan syirik. Bukan dia hidup dalam keadaan syirik kemudian dia bertaubat macam orang masuk Islam. Dia syirik kemudian masuk Islam, tentu Allah padamkan semua dosanya yang terdahulu. Melainkan seorang itu mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Pada ketika itu ada satu klausa yang bahawa syirik ini tidak akan diampunkan. Selain daripada itu, selama mana nyawa masih di kandung badan, selama mana kita masih bernafas, bahkan Nabi sebut taubat diterima selagi nyawa belum sampai ke lam yugharghir, kata Nabi. Selagi dia belum sampai kat sini, macam Firaun, Kerongkong. Firaun dah sampai ke kerongkong tu. Kemudian waktu tu dia kata, aku beriman dengan Nabi Tuhan Nabi Musa. Kemudian Allah kata, al-ana, sekarang dah terlambat dah nak keluar dah. Jadi sebelum kita sampai ke situ, harapan sentiasa terbuka.